Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat. Ayo ambil cuti rehat lah kan ni. Semata-mata untuk kita review dua buah bas Queen Express yang akan luncur daripada SHL Coachwork pada petang ini. So hari ini 9 Disember 2025, tercipta lagi sebuah sejarah dalam keluarga Queen Express. Dua buah bas sekaligus akan meluncur pada petang ini. Pukul berapa? Kejap lagi kita tunggulah. Sekarang jam lebih kurang pukul 2.34 petang. Mungkin pukul 3 ataupun pukul 4 bas ni akan keluar daripada mana? Dari sini dia, SHL Coach ataupun Sin Holiong Coachwork Sdn Bhd. So ada dua buah bas sekarang ni yang dalam video ni ada sebuah iaitu SJQ 6677. Ada sebuah lagi. Kejap lagi kita buat video untuk sebuah lagi, tapi warna sama saja kedua-dua, warna biru dan putih. Jom kita keliling bas SJQ 6677 dulu. Kita tengok apa yang ada pada bas kali ini. Okey, sekarang kita tengok bahagian sisi dulu corak sama saja macam ke-6 buah bas yang dah atas jalan lah ataupun dah on the road sebelum ini, dan semuanya dikeluarkan pada tahun 2025. So yang ini adalah unit yang ke-7 dan sebuah lagi nanti unit yang ke-8. Corak yang sama, cuma yang membezakannya adalah warna Kalau sebelum ni ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau. Kali ini dua buah bas versi warna biru dan juga warna putih. So logo Queen seperti biasa berada di bahagian belakang, dan Queen Express, tulisan Queen Express di bahagian tengah, dan slogan dia orang, InsyaAllah cepat dan selamat, berada di bahagian cermin. So manakala laman sesawang www.queenexpress.com.my di sini. So ini feature-feature yang ada untuk bas yang dibuat oleh SHL Coach ni. Dia ada USB charger port, ada 48 seater, enjoyable ride, seat belt, entertainment system dan sebagainya. Cantik kan buat tu. Ada lampu LED yang tertulis Queen di bahagian bawah. So untuk masuk ke dalam, kejap lagi kita masuk, kita tengok interior, jenis seat, fabric dan sebagainya yang digunakan untuk bas SJQ 6677 ini guys. Sebelum kita masuk ke bahagian dalaman, kita tengok interior. Kita tengok dulu puas-puas bahagian luaran untuk bas SJQ 6677 ni. Untuk sebuah lagi, kejap lagi kita tengok. Sama saja coraknya, cuma membezakan nombor pendaftaran sahaja. So kali ni kita fokus dulu pada SJQ 6677. Inilah dia bahagian mata bertentang mata untuk model The Arc Series yang dibuat oleh SHL Coachwork. Sekarang kita tarik untuk tengok wajah penuh. Walaupun dah berkali-kali kita buat review untuk bas yang bermodelkan The Arc ni, kali ni kita tunjuk sekali lagi. Inilah dia muka hadapan untuk model The Arc Series yang dibuat oleh SHL Coachwork yang terletak di Sliwin, Ipoh, Perak. Okay, sekarang kita tengok bahagian ataupun keseluruhan untuk bas Queen Express ni. Dah nampak dah kan, ada sebuah lagi di sana yang orang kata tengah ada final touch up sikit, nak pasang stiker. Dan sekarang kita fokus dulu kepada SJQ 6677 ini. Bas sama saja, kedua-dua buah berwarna biru dan juga warna putih. So bas ini membawa 48 penumpang pada satu masa, menggunakan auto luggage untuk kiri dan kanan bas Ni dia bahagian fender. Luggage dia berada di sini. Jom kita tengok bahagian luggage untuk bas ini guys. Okay. Alright. So orang kata mudah lah. Luggage dia pun tak tinggi sangat, lebih kurang paras atas pinggang saya sedikit. So mudahlah untuk meletakkan barang ketika menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh Queen Express. Bahagian belakang pula seperti biasa akan ada emblem ni ataupun tulisan The Arc, menandakan nama model untuk bas inilah.
The Arc Series dan A20DD untuk double deck ataupun 2 tingkat. Sekarang kita tengok bahagian bumper SJQ 667, perlahan bahagian big engine dan sampai ke atas. So kalau kita tengok bahagian big engine ni gandingan warna kelabu dan juga warna biru. Kali ni kita tengok luggage compartment bahagian sisi kiri lah, ataupun daripada sisi pintu penumpang. So tadi kita dah tengok bahagian daripada sisi pintu pemandu. Kali ni daripada sisi pintu penumpang, nampak luas. Kalau saya suka ni, saya rasa lah kan, bukanlah tepat. Ada lebih kurang 10 kaki dia punya panjang, ataupun 8 ke 10 kaki lah, daripada sini sampai ke sini. So sangat luas dan rendah juga, dan saya rasa selesa lah untuk kita meletakkan barang di dalam tempat penyimpanan bagasi ini. Sekarang kita masuk, kita buat review kat dalam bas SJQ yang bernombor pendaftaran SJQ. So kita dah nampak seperti biasa, kalau model DA series pastinya akan ada ni lampu LED yang tertulis nama company lah. Dekat bahagian bawah ni. Kalau double deck dekat bawah lah, kalau semi high deck dekat atas lah kan, sebab dia ada setingkat je. Okay, so tema kali ni warna biru. Warna biru, seat berwarna hitam dan mempunyai lining berwarna biru di setiap tempat duduk yang dibuat oleh Damrong Seat Group. So di setiap tempat duduk juga ada tertulis ataupun orang kata terjahit logo ataupun tulisan Queen ya. Okey, so alang-alang saya dah bersila atas lantai ni kan. Kita tengok apa yang ada pada seat yang berada di dalam bas Queen Express ini guys. So sekarang dekat bahagian bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tempat duduk semuanya. So seat yang berwarna hitam seperti review-review sebelum ini. Ada jaring, ada ni patak kaki, tempat merehatkan betis. Dan bas ini juga menggunakan seat Damrong yang mempunyai fungsi massage ataupun urut lah. Okey, nampak Okey, bila klik kat sini, kita tekan kat sini, ada pergerakan kat sini. Oh, sedap ni. Saya dah rasa dah gitu. Adalah dekat sejam kot saya duduk dalam bas. Duduk sementara menunggu bas siap kan. Syok layan je. Okey, nampak kan? Ada pergerakan kat situ. So, tak nak guna, boleh off. Okey. So, seat belt seperti biasa berada di sini untuk seat single. Okey, boleh cari kat sini. Boleh pasangkan terus macam ni. Okey. USB charger port berada di sini. Susah benar nak koreknya. Okey, itu dia. So bahagian belakang ada 4, manakala yang lain 1 tambah 2. So total semua bahagian bawah ada 13 tempat duduk. Dan paling menarik sekali, bahagian ceiling untuk dek bawah ini sangat cantik dan sangat menarik guys. Ada 2 buah televisyen, ada CCTV seperti biasa. Jom kita masuk. Kita lalu kat lorong tengah ni apa yang ada. So sini ada tempat simpan barang sikit, tempat rehat pemandu bas ya. Nampak ada macam cermin lah, pis sikit. Okey, yang ini tempat ECU dan sebagainya. Dan yang ini merupakan tempat duduk pemandu dan juga dashboard yang berwarna biru biru gelap dan juga warna hitam. So ini welcome light yang tertulis The Arc Quality and Craftsmanship. Jom kita tengok bahagian dek atas pula. Sebelum tu, saya dah tunjuk ada lampu LED di setiap anak tangga. Sekarang kita daripada lantai kita naik ke atas sikit. Nampaklah keseluruhan bahagian kursi dan juga ceiling untuk bas ini. Okey, sekarang kita tengok bahagian atas pula. Total keseluruhan 48 penumpang. Dekat bawah ada 13. Kalau tak salah congaknya kat atas, pastinya akan ada 35 tempat duduk. So seat yang sama, warna yang sama, pembuat seat yang sama, itu Damrong Seat Group. Bahagian belakang ada 4 tempat duduk. Dan susunan untuk bahagian atas
2 tambah 1. Kalau kat bawah tadi kita tengok 1 tambah 2 kan. Untuk bahagian atas 2 tambah 1. Cantik kan? Warna hitam dan mempunyai lining berwarna biru. Okey, sekarang kedua-dua buah bas berada di dalam lensa kamera Legacy Bus Malaysia. So, tadi kita dah puas review luar dalam untuk SJQ 6677. Sekarang kita tengok DFL 9977. Macam saya kata tadi, tak ada apa-apa perbezaan pun daripada segi luaran dan juga dalaman bas ini. Cuma membezakan nombor pendaftaran sahaja. Tapi tak apa, jom kita pergi sepintas lalu. Kita tengok DFL 9977, mata bertentang mata. Bahagian atas tertulis Queen, di paparan LED tertulis selamat datang. Kan? Hello, thank you. Hello, thank you. How are you? Ni belum setting lagi ni. Dia akan setting tulis selamat datang Queen Express. Lepas tu ada tulis insyaAllah cepat dan selamat selalunya lah. Okey, sekarang kita nampak kedua-dua buah bas SJQ 6677 dan DFL 9977. Bas yang akan meluncur sebentar lagi daripada Ipoh Perak menghala ke Kota Baru dengan cerita trip ekstra malam ni daripada Terminal Meru Raya ataupun Terminal Aman Jaya. So, terima kasih kepada abang-abang driver sudi beli stiker stiker ringkat Timilo dengan Legacy Bus Malaysia. Kita lengkapkan dengan review kali ni dengan kedua-dua buah bas sekaligus. Okey, so DFL 9977 dan SJQ 6677. Nampak? Sama sahaja kan? Sama sahaja. Tak ada apa-apa perbezaan yang ketara lah untuk kedua-dua buah bas. So, total sekarang ada 8 buah bas semuanya Queen Express yang dibuat oleh SHL Coach menggunakan model series ya. Version base yang pertama 2 buah kuning dan merah. Dia ada jalur warna hitam. Base yang kedua kuning dan merah juga, tapi jalur-jalur yang ada, jalur-jalur yang saya maksudkan adalah seperti ini, berwarna silver, kelabu. Dan base yang ketiga berwarna hijau. Dan yang keempat iaitu unit yang ke-7 dan ke-8 berwarna biru dan juga warna putih. Tahniah sekali lagi Queen Express dan terima kasih kerana sentiasa menyemput Legacy Bus Malaysia untuk datang buat review bas-bas Queen Express di Ipoh Perak.